If you can read people, insyaAllah you can lead people. Tuan dan puan, berapa ramai antara kita yang mempunyai situasi di mana bila berhadapan dengan seseorang, kita tak tahu macam mana nak mempengaruhi mereka. So that is the reason why bila kita ada ilmu untuk membaca orang ni, membaca karakter orang, membaca personality orang, insya-Allah mudah untuk kita mempengaruhi mereka. Tuan dan puan, saya nak share dengan tuan dan puan satu berita baik. Insya-Allah kita akan mengadakan satu program How to Read People and Influence Them. Program selama sehari, dan dalam program ni saya akan share dengan tuan dan puan tentang bagaimana kita membaca seseorang, wataknya, personalitinya. Bila kita berjumpa dan bercakap dengan mereka, kita tahu laras bahasa A ni, personalitinya adalah A. Cara pergerakan tangan B ni, personalitinya adalah B. Dan akhirnya, bila kita faham A dan B, kita bercakap dengan gaya bahasa A. Dan bila kita tahu ataupun faham B, kita bercakap dengan gaya bahasa B. Mudah kita untuk mempengaruhi Gen Z, Gen Y, ataupun sesiapa sahaja. Jadi kepada tuan dan puan yang nak kenal orang sekeliling anda, yang nak membaca orang sekeliling anda wajib join program selama sehari secara offline. Register sekarang sebab tempat sangat-sangat terhad. Jumpa anda di How to Read People and Influence Them.